Salam semua, kita bertemu lagi dalam reaction drama bersiri Dendam Seorang Madu episod ke-15. So, jom kita tonton. Wah, Hanum nak datang je. Sejak mati aku. Hello, yes? Sempat tak Rehana sembunyi? Kalau tengok scene tadi, okay, kita faham lah. Rehana sekarang ni dia staff dekat office Hanum, sebab dia dah buang Izara. Memang bukan mantu kesayangan lah Izara ni, tapi dia kahwinkan Faris. Awal-awal kita tahulah sebab nak jadikan sebab nak kahwinkan dengan Rehana tu ada sebabnya, dan untuk dimatikan. Jadi Rehana dah jumpa sijil kematian dia yang dibuat oleh Hanum lah. Tujuannya untuk dapatkan harta, sebab status kewangan Hanum, status syarikat dia dalam macam nak bankrupt lah. Jadi dia perlukan seseorang, Rehana. Macam mana orang miskin macam tu, tapi sebenarnya background dia berkait dengan Megat Sulaiman. Jadi nak dapatkan harta tu, mungkin Hanum ni waris tunggal Megat ke, bukan Megat Akif. Jadi dia dapat harta tu. Jadi Hanum cuba dapatkan harta Rehana untuk menyelamatkan syarikatnya. Jadi dia jadi macam ala-ala Godfather lah. Dia macam ayah dia, tapi bonda lah, ibonda Hanum. So dia mastermind banyak benda-benda jahat, termasuklah menggunakan anak dia sendiri untuk kahwin dengan Rehana, walaupun anak dia dah kahwin dengan Izara. Okey, kita jumpa lagi dalam episod seterusnya. Macam mana? Sekian.